Tanggungjawab kita adalah untuk menghormati hak kaum lain, mematuhi peraturan negara dan menolak rasuah dan salah guna kuasa. Apabila setiap rakyat mengambil tanggungjawab untuk menjadi warga negara yang patuh undang-undang, kita sebenarnya sedang membina sebuah ekosistem negara bangsa yang bersih, telus dan dihormati di pesada global. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, konklusinya Malaysia ini bukan sekadar sebuah tempat di atas peta dunia. Malaysia ialah rumah kita, identiti kita dan masa depan kita. Kejatuhan dan kebangkitan tanah air ini tidak terletak di bahu pemimpin semata-mata, tetapi adalah saham yang dikongsi oleh setiap daripada kita yang memegang kad pengenalan biru bertulis warga negara Malaysia. Sempurna pertandingan peringkat kebangsaan di bumi bersejarah Melaka ini. Marilah kita generasi muda, pewaris negara, berhenti menunding jari dan mula menghulurkan tangan. Mari kita pikul tanggungjawab ini dengan penuh azam dan iktizam, kerana jika bukan kita yang mempertahankan Malaysia, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, bila lagi? Bumi bertuah milik bersama. Jangan dibiar warisan hancur. Tanggungjawab dipikul bergandingan bahu. Malaysia madani, makmur dan subur. Maka bulatkan tekad, satukan hati. Bersamalah kita memikul tanggungjawab membina negara bangsa. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.